Pernahkah kita merenung ke dalam diri, lalu bertanya, sejauh mana luka mampu bertahan sebelum akhirnya mematahkan harapan? Adakah ruang kesakitan ini sembuh seperti sedia kala? Bertitik tolak daripada persoalan ini, lahirlah sebuah naskah yang syarat dengan emosi dan makna, iaitu novel Terima Kasih Luka karya Hasif Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Sumayah Karim Batrisha binti Cik Sim dan merupakan anak didik SK Kuala Jenderis. Kod sekolah saya ialah TBA 5033. Pada kesempatan ini, saya akan mengupas sebuah karya yang bukan sekadar menghibur, malah mengajak kita menyelami makna sebenar kesakitan dalam kehidupan. Ayo bersama saya, kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Menelusuri helaian demi helaian, novel ini mengangkat kisah kehidupan Poji, seorang remaja yang terpaksa memikul tanggungjawab besar setelah pemergian ibunya. Seiring dengan peristiwa tersebut, kehidupan mereka sekeluarga berubah secara mendadak. Poji bukan sahaja kehilangan tempat bergantung, malah terpaksa menggalas peranan sebagai penjaga kepada adiknya, Naura. Ironinya, dalam saat dia memerlukan sokongan, hubungan antara Poji dan abahnya semakin renggang dan hambar. Natijahnya, tekanan emosi yang dipendam semakin menebal, manakala Naura pula membesar dalam kekosongan kasih sayang sehingga merasakan dirinya tidak lagi bererti. Kemuncak konflik terselah apabila Naura menghilangkan diri secara tiba-tiba, lalu membuka semula segala luka yang lama tersimpan dalam dia. Jika ditelusuri dengan lebih mendalam, kekuatan novel ini terletak pada kejujuran emosinya. Penulis tidak bercerita, tetapi menghidupkan setiap perasaan dengan begitu halus dan menyentuh jiwa. Lebih daripada itu, penggunaan bahasa yang puitis menjadikan karya ini bukan sekadar bahan bacaan, tetapi satu pengalaman perasaan. Seperti peribahasa Melayu, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Begitulah beratnya beban yang ditanggung oleh watak utama. Hakikatnya, novel ini mengajarkan kita bahawa luka bukan sekadar kesakitan, tetapi satu proses pembentukan diri. Tambahan pula, nilai kekeluargaan yang diketengahkan menjadi peringatan bahawa kasih sayang tidak seharusnya dipendam. Sebaliknya, perlu dizahirkan sebelum segalanya terlambat. Adakah ruang kesakitan ini sembuh seperti sedia kala? Barangkali jawapannya tidak terletak kepada kesembuhan sepenuhnya, tetapi pada keupayaan kita menerima dan berdamai dengan luka tersebut. Jika ditelusuri, kekuatan novel ini terletak pada kejujuran emosinya. Penulis menggunakan pelbagai gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, simili, dan bahasa puitis. Contohnya, perasaan kehilangan digambarkan bukan sekadar sedih, tetapi menghimpit jiwa seperti gelap yang menelan cahaya harapan. Sisipan ruang glosari pada akhir halaman sangat membantu pelajar seperti saya untuk memahami maksud dialek Kelantan, sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan serta menghargai keindahan kepelbagaian bahasa dalam masyarakat kita. Akhir kalam, Terima Kasih Luka bukan sekadar cahaya, tetapi cerminan realiti kehidupan yang syarat dengan ujian dan cabaran. Justru, jika hari ini kita masih dibelenggu kesakitan, janganlah kita melihatnya sebagai noktah penamat. Sebaliknya, anggaplah ia sebagai titik permulaan
untuk kita bangkit menjadi insan yang lebih tabah dan berani. Sekian, terima kasih.